Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta S50 yang paling full spec version modern ini. Tahun dia 2021 1.5. Okey, mari kita tengok yang ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau. Bagi customer tahu ini kereta interior tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, bro, boleh nampak yang ini kereta S50 semua yang standard original cap dia. Sekarang kita belan-belan jalan satu lau bagi tengok kereta condition dia. Memang lawa. Memang cantik ini kereta. Boleh nampak semua sekali. Ini kereta owner dia tukar lin sama tayar itu sahaja. Nanti kita tunjuk kasih tengok Michelin tayar dia. Okey. Sekarang kita pelan-pelan bagi tengok dulu. Boleh nampak memang cantik ini kereta. Lampu depan semua sekali pun okey semua sekali. Ini yang paling full spec punya version modern dia. Okey. Cermin so boleh nampak tak terkena pizza. Semua okey. Sunroof sama sekali ada. Boleh nampak. Memang lawa ini kereta. Okey, so kita tengok dia punya spoiling. Okey, spoiling dulu owner suruh kena tukar lah. Okey, dia pakai size 215 55 18 inch. Dia pakai Michelin. Okey, modern dia Timis 5. Okey, ini modern sangat mahal ni ini tayar. Tengok tayar bunga ada lagi lekat 95 atau 100% tu. Memang cantik-cantik tengok tak. Tayar dia punya tarik. Tengok tak, tahun dia 2026 ni tayar. Nampak tak? 44 tayar baru ni Okey, tengok tangan semua sekali. Memang cun tu. Cantik-cantik tu. Tengok semua sekali tayar dia. Baru ni tayar. Okey, so boleh tengok semua sekali. Nampak ini tu tayar dia, tahun dia 1326. Okey, tengoklah tangan semua sekali. Tutup cover ada lagi. Okey, ini model paling full set TGTI. Ini horsepower 177 kalau tak cakap salah. Okey, nampak tak? Memang you beli kereta ini tak payah buat apa lagi. Terus jalan saja. Michelin tayar sama juga bunga dia. Nampak tak? Baru ini kereta. Okey, tengok tayar dia. Semua baru lagi dia punya tayar. Okey, ini 4 tayar sudah sekali tukar lah pun sudah dekat 2000 lebih loh. Tengok dalam. Tutup kawan semua sekali. Memang cun ini kereta. Okey, so sekarang kita tengok dalam. Okey, full spec memang lah dia tutun color dia. Nampak seat dia semua sekali pun cantik-cantik juga. Boleh nampak lah. Memang cun. Nampak semua sekali. Okey, tepi-tepi pun sama juga. Semua cantik-cantik. Ini tepi migam sampai bawah pun sama yang original. Okey, bawah ini tanpa itu apa tutup mes lah ini. Ini carpet Kamato. Okey, bawah original carpet pun cantik lagi. Tengoklah bawah sama sekali. Kita sekarang masuk dalam. Okey, tengok mileage dia. Okey, mileage dia jalan 130190 km. Service time pun dekat sini. Dekat Pelotong sana servis juga. Okey, boleh nampak ni semua sekali. Okey, tengok tepi semua sekali. Sama lah tutun color dia. Okey, sama sekali original. Steering dia pun cantik-cantik juga, nampak tak? Nampak monitor semua sekali yang original. Memang semua cun lah semua sekali yang original. Tengok. Sama sekali. Sunroof semua sekali ada Tengok. Semua boleh buka ni. I tunjuk bagi tengok. Okey. Tak ada masalah ni. Semua sekali. Tutup balik. Belakang mesin pun sama. Cantik-cantik juga. Nanti kita tengok belakang. Sekarang kita tunjuk kasih tengok depan dulu. Okey. Semua sekali. Banyak cantik lah kereta ini. Tak biar apa-apa lagi. Pintu memang tak ada masalah ni lah. Okey. Sebab ini kita baru lagi 2021. Sorry kena salah. Okey, tengok. Empat semua ada auto Nampak? Ada auto ni
Okay, function memang cantik. Okay, so sekarang kita tengok untuk belakang. Ini kita auto parking semua sekali ada. Nampak belakang seat dia pun lawa-lawa lagi lah. Cantik-cantik. Bawa kabel pun sama juga. Okay, tengok bawa original. Ini kabel pun mahal juga. Okay, tengoklah semua sekali belakang. Belakang sini pun ada keluar itu aircon, USB. Tepi-tepi nampak juga. Cantik-cantik juga. Tepi semua sekali. Memang lawa, cantik. Lampu, okey, tak ada kena pecah apa. Okey, cantik juga. Itu power boot pun ada juga. Tengok. Belakang pun sama juga, besar juga. Okey, nanti sini boleh taruh berapa liter punya barang. I pergi ke sini, I bagi khas mantau. Okey, kita cek tepi dulu. Marking dia. Nampak tak? Semua sekali cantik lagi. Semua okey tak ada masalah apa. Ini marking dia semua sekali. Tengok tak? Lampu dia semua sekali original. Original. Okay. Ini kereta sama juga ada spare tayar juga. Okay, spare tayar. Cek semua bawah dekat sini. Nampak lah. Cek dekat bawah. Tak ada sikit. Ini mau hampir susah sikit lah. Bagi sikit masa nampak spare tayar dia bawa. Tengok bawa tong dia pun semua sekali original. Okay. Memang tak ada kena langkam ni kereta. Tengok bawah semua sekali. Cantik-cantik juga. Okay. Tok balik. Nombor 3 pintu. Tengok semua sekali cantik-cantik tak ada masalah apa. Tepi gam sampai bawah sama juga. Tepi-tepi semua sekali. Memang lawa-lawa kereta ni. Nampak tak? Okey, papan dia semua sekali cantik-cantik. Tepi-tepi gam sampai bawah pun sama juga. Tengoklah sama sekali. Memang lawa-lawa ni kereta. Sama sekali lawa-lawa kereta ni. 360 kamera semua sekali ada. Ini semua yang untuk original. Okay, so sekarang kita tengok untuk depan. Kereta ini beli saja pakai saja. You tak payah fikir apa, tak payah buat apa lagi. Sekejap. Ini bawah sini susah sikit. Dekat bawah sini emang cari. Okay. Okay, so sama juga. Nanti ini kita berapa cc horsepower I tulis dekat sini, I bagi customer tahu juga. Tutup kawan semua sekali ada. Original stiker dia. Nampak tak semua sekali. Memang tak ada kena buka lah. Nanti semua sekali. Kita tengok. Okay, tepi-tepi talan sama sekali. Tak ada leaking, tak ada apa-apa. Semua cantik-cantik juga ni. So I tak ada buka lagi dah. Dulu I suruh buka semua sekali, I suruh check lah. Tak ada masalah apa. Warehouse semua original, cantik lagi. You boleh datang sini, I boleh tunjuk kasih tengok, buka kasih tengok, kasih tahu. Okay, so kita tengok bawah. Okay, kereta ini kita tengok sampai habis. Tutup balik. Okay, so sekarang kita nak pergi test ride ni kita lah. Bagi tengok ini kita condition macam mana. Okay, let's go. Okay, kita sekarang jalan lah. I reverse dulu. Okay. Nampak reverse kamera semua sekali 360 semua ada. Ini semua yang original. Okay, so kita pelan-pelan reverse dulu. Tengok-tengok kereta, jaga-jaga. Okay. Sama masuk ke macam ni. Okay, kita jalan. Nampak sensor semua sekali ada ni. Okay. Tengok sengit kereta ini. Ini pick-up memang kuat loh ini power dia. Okay, so kita pusing dulu. Tak cukup sama. Kita kosan dulu. Okay. So kita jalan. Okay, so kita sini boleh pusing lah. Sini besar sikit. Tadi sana kecil tak boleh pusing. Okay, kita try dekat sini pusing pakai tengok kita condition macam mana. Tengok. Dia sensor lah dia. Nampak lah, bagus. Sensor semua ada lagi ni. Boleh guna. Tengok lah. Okay. Sengit je ni kereta. Very nice kereta ini.
Okay, kita masuk sini sikit, kita baru pusing. Tengoklah. Dia sensor bagus oh. Dia dekat-dekat. Dia takut dia kena tepi mah. Dia ada bunyi semua sekali bagi tahu. Okay, tengoklah. Kita pusing. Oh, sengat je kereta ini. Laki ini motor pakai ini tayar. Wow, memang serta pakai ni kereta. Okay. Memang cun lah ini kereta. Minga pun cimat juga ini kereta motor dia. Ini saya nak tunjuk kasih tahu juga ni. Okay. So, sekarang kita jalan untuk belakang sana. Okay. Kita try test DM2 SOA macam mana. Tengoklah. Sangat senyap je ni kereta. Nanti kita tunggu orang ambil barang sekejap lah. Tak apa, pelan-pelan. Ini sensor sebab tepi sana ada kereta. Dia kasih tahu, nampak tak? Bagus ini. Tak apa bang, pelan-pelan, panas. Dia pelan-pelan yang boleh tunggu. Tak ada Dia tunggu sekejap. Ni kita pakai memang sedap yang kita. Apa function pun ada. Tengoklah, pakai senyap. Jalan ini belakang pun bagus juga. Tak ada bising. Senyap je ini kereta. Aircon semua okey, sejuk juga. Very good loh. Sangat bagus ini kereta. Dalam pun cantik-cantik juga. Tengoklah. Tengok ni jalan ini 18 enjin tayar besar tapi jalan ini tempat tengok pun senyap juga. Dia tak ada bising, dia tak ada klok-klok apa pun, tak ada bunyi ni. Semua sekali okey kereta ni. Memang bagus ini kereta. You nak pick-up, you nak eco mode, sport mode, semua dekat sini. Okay, jaga-jaga kereta. Okay, kita jalan. Okay, kita satu round lagi lah. Tengok. Power dia memang sedap ini kereta. Sangat smooth kereta ini. Tengok pick up dia. Very nice ini kereta. Kereta ini kita boleh tolong buat full run. Kalau you minat ini kereta, you boleh call sama saya lah. Bagi email dokumen. Okay, saya boleh tunjuk, kasih tahu lah. Boleh buat run full run ke macam mana, semua saya boleh bagi you tahu. Atau you call sama saya. Okay, so sekarang kita balik office dulu. Nanti kita bagi tahu harga ini kita nak untuk jual berapa. Okay, so kakak semua, saya sudah sampai kereta sini. Yang siapa minat yang ini kereta Proton S50 1.5 DJI Flash yang paling full spec modern, boleh datang cuma saya lah. Nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okay, sekarang kita nak bagi tahu harga ini kita nak untuk jual berapa. Yang ini kita harga, kalau you nak untuk beli cash, kita bagi harga 59,800. Kalau nak buat pinjaman pun boleh juga. Pinjaman harga ada lain sikit lah. You boleh datang ke tempat sini, tengok ini kita dengan test run ni kita. Nanti kita harga semua boleh pinjam lagi. Tapi pinjaman harga memang ada lain lah. Kalau peminat datang cuma saya. Nama Andy. See you later. Bye.